Saya berminat untuk memberikan pandangan kepada pandangan wartawan FMT baru-baru ini. Dia seolah-olahnya cuba menggambarkan bahawa Melayu di Malaysia ini seolah-olahnya Israel di Palestin yang menindas rakyat Palestin, dan Melayu di Malaysia ini seolah-olahnya ingin menindas Cina di Malaysia. Saya tidak bersetuju dengan pandangan itu. Apa yang saya dapati bahawa beliau ini dikatakan adalah lepasan UEC sebelum beliau bergerak ke UK. Jadi inilah gambaran-gambaran orang yang duduk di Malaysia, kaya raya di Malaysia, berpendidikan di Malaysia, tetapi wajah dia, pemahaman dia sangat tidak tepat dengan yang dia lihat dan mata kepalanya berada di Malaysia ini. Saya terpanggil untuk memberikan pandangan. Sebab saya ini ialah apabila ada orang warga negara Malaysia ingin cuba memburuk-burukkan bangsa saya, bangsa Melayu. Saya adalah melihat saya orang Melayu dan orang Melayu ialah bangsa tonggak di negara ini. Dan saya bercakap bukan kerana resis. Saya bercakap untuk mempertahankan bangsa saya. Yang mana yang memberikan pandang itu orang yang berada warga negara Malaysia juga di negara kita ini. Mengapa begitu miskin pandangan dia kepada bangsa Melayu? Saya ingin membawa beberapa pendekatan supaya janganlah memandang orang Melayu di Malaysia ini cuba untuk menyamakan seperti Israel yang menindas Palestin. Ini satu benda yang saya inginkan. Pertama sekali, kita lihat sejarah. Dulu, waktu British membawa orang Cina daripada China datang ke Malaysia ini untuk membantu mengorek lumbung emas, ramai, hampir 1 juta jumlah mereka. Dan nenek moyang berbangsa Cina hari ini, nenek moyang mereka, waktu itu ada yang bekerja angkat tahi. Kerja dia angkat tahi untuk hidup. Tetapi hari ini, cuba lihat. Kalau kita melihat pada fakta yang ada, 10 orang jutawan di negara kita ini ialah mereka yang berbangsa Cina. Kita tidak mempersoalkannya. You rajin, you pandai, you kaya lah. Kita tidak mempersoalkannya. Saya nak ceritakan bahawasanya berbeza hari ini. Yang keduanya, kalau kita lihat zaman Jepun datang ke negara kita. Dia cari setiap lorong, setiap pelusuk, setiap rumah, dia ketuk pintu. Apabila dia dapati Cina, dia bunuh. Sehingga kan orang Melayu pergi bantu orang Cina, sorokkan, sembunyikan, selamatkan. Bahkan ada juga didapati anak-anak kecil yang menangis kelaparan kerana ibu bapanya dibunuh oleh Jepun. Orang Melayu ambil anak Cina ini, menjadikan anak mereka, dibesarkan. Inilah dia semangat kerjasama yang ditunjukkan, simpati yang tinggi daripada orang Melayu. Kemudian kita lihat lagi faktor yang ketiga saya nak bawa. Ketika mana orang Cina datang ke Malaysia ini, dibawa masuk oleh British, mereka ini masih lagi statusnya pendatang. Tetapi apabila negara hendak merdeka, orang Melayu bermurah hati untuk menyerahkan warga negara, menjadi warga negara. Daripada asal usulnya pendatang, diberikan warga negara. Maka dia menjadi rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Hari ini bukan hanya warga negara, mereka telah pun menjadi ahli wakil rakyat, ahli parlimen. Bukan hanya ahli parlimen, bahkan sekarang mereka berada di dalam kerajaan, menjadi kerajaan, menteri penuh dalam kerajaan. Jadi kenapa begitu naif sekali wartawan FMT ini menilai tentang kemurahan, tentang kasih sayang, tentang perkongsian negara yang diberikan oleh orang Melayu kepada pendatang waktu itu. Berjasa ingin memberikan pandangan. Pertama sekali, kerajaan jangan malu, jangan segan, panggil dia ni. Soal siasat, kita takut dalam kepala dia itu banyak lagi racun-racun yang boleh dia keluarkan sehingga meracuni pemikiran orang lain terhadap kesenangan, keselesaan kita hidup di sebuah negara yang berkongsi negara ini. Itu mesti panggil. Jangan takut. Yang pertama. Yang keduanya, DAP yang hari ini bukan lagi pembangkang. DAP telah menjadi kerajaan. You bertanggungjawab untuk bersuara, mempertahankan negara kita ini apabila ada sesiapa sahaja yang cuba memburukkan imej negara. Kita tak mahulah. Kita tak mahu apabila nyonya pakai seluar pendek berjumpa berurusan dengan pihak polis, balai polis ataupun dengan agensi kerajaan. DAP berbunyi mempertahankan nyonya pakai seluar pendek. Tapi ini sekarang ini, apik ini cuba untuk memburukkan imej negara. Berbunyilah. Kenapa diam? Ini yang saya rasa. Bila kita duduk di sebuah negara, kita mesti berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ini mesti kita pegang betul-betul. Jangan hanya duduk di negara kita ini mencari
mencari kekayaan, kita menjadi orang hebat, kemudian kita cuba memburukkan negara yang mana nenek moyang kami dulu juga menolong nenek moyang kamu yang waktu susah itu. Sama-sama hidup aman damai, memikirkan kita bersama-sama menjaga imej negara. Kita berada di luar negara atau kita berada di luar negara, semuanya mesti bertanggungjawab untuk menjaga imej negara ini. Tak kira apa bangsa sekalipun. Sebab Malaysia adalah negara kita. Namun, tuan tanah di negara ini ialah orang Melayu. Kerana orang Melayu adalah bangsa tonggak kepada Islam sebagai agama persekutuan. Ini yang perlu ada kita hayati bersama. Ini pandangan berjasa.